Assalamualaikum. Mak Leha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mak Leha. Loh, orang nak buka dah baru nak mai. Yelah. Nak apa? Ni Mak Leha nak kasih ni lemang. Baru siap tadi ni. Hak buat tadi tu? Mak Leha. Ya, baik hatinya. Oi, abang kata hangat. Oi, hangat. Oi, hangat. Loh, baik semula budak ni. Biar saya pegang dulu ya. Tak apa. Pasal hangat tak kisah. Pasal baik hatinya pasal. Mak Leha ada benda. Sana tu, Sat. Oi, hangat. Oi. Bergurau pula. Hai dunia. La ilaha illallah. Nampak ni apa dia? Alamak Mak Leha. Kuih bengkang. Tapi tadi Mak Leha baca resepi kata popiah. Mak Leha, inilah. Kuih ni kita cerita nanti dulu. Yang saya nak cerita ni Mak Leha. Kata orang tak baik bulan-bulan puasa ni ngumpat. Saya pun tak suka Mak Leha. Orang punya pasal, saya punya pasal. Tapi saya nak tanya sikit lah kat Mak Leha. Apa dia? Anita dengan suami dia yang tak cukup inci tu tak balik puasa ke kat sini? Bukan pasal hang lah. Bukan. Pasal Mak Leha kan. Mak Leha sedih. Daripada menikah hari tu sampai hari ni, Tok Sah kata nak tengok Mak Leha. Telefon pun tak. Gamaknya mereka sangkut dalam jam kot, no? Entahlah Mak Leha. Tanta dia pergi bulan madu kot. Tengkorak mereka. Ada ke bulan puasa pergi buat bulan madu? Tak pernah orang buat lagu tu Biarlah Mak Leha. Dia orang tengah seronok tu. Baru-baru. Tapi biarlah Mak Leha. Ni dah nak buka ni. Saya balik dulu Mak Leha. Ya. Ya, sama buka. Syukurlah. Budi pekerti. Duk dan badak sumur kau ni.